saya Nur Fatah Hafiz dari Q MySO TV Channel TV PSS SK Sultan Omar. Saya dari kelas 4 IBS. Hari ini Khamis bertarikh 3 Ogos 2023. Dalam episod khas kali ini, saya ingin menerangkan sedikit tentang sejarah Sekolah Kebangsaan Sultan Omar ataupun dikenali sebagai SKESO. Mari sama-sama kita saksikan. Jom! Pada tahun 1956, sekolah ditubuhkan dengan nama Dungun English School DES. Bahasa penghantar pada masa ini adalah bahasa Inggeris. Pada peringkat awal penubuhannya, sekolah ini hanya mempunyai 2 buah bangunan dengan 3 kelas, dikenali sebagai Standard 1, Standard 3 dan Special Malay Class 1. Bilangan murid pula adalah seramai 119 orang. Pada tahun 1963, sekolah dibahagi dua kepada Dungun English Primary School dan Dungun English Secondary School. Kemudian pada tahun 1982, nama sekolah ditukarkan kepada Sekolah Rendah Sultan Omar, Bahasa Pengantar Bahasa Malaysia. Pada tahun 1997, nama sekolah bertukar kepada Sekolah Kebangsaan Sultan Omar. Nama SK Sultan Omar telah diguna pakai sehingga sekarang. Jadi, sebagai murid SK Sultan Omar, kita perlu mengetahui sejarah sekolah kita. Sekolah kita, kebanggaan kita. Sekian sahaja laporan daripada saya. Saya Nur Fatah Hafiz melaporkan untuk MySO TV. Bye-bye.